Kakak, kenapa awak tak nak menari? Esok awak akan menyertai persembahan bakat sekolah. Macam ni boleh ke? Tak boleh, tak payahlah sertai. Cici. Cici awak setiap tahun sangat pentingkan persembahan bakat ni. Awak juga suruh seluruh keluarga datang tengok awak persembahkan. Kenapa tahun ni tak nak menari? Kakak, awak takut kalah ke? Saya tahu awak tak suka. Baju belang yang nenek buat ni. Baju ni cantik. Tapi kalau awak tak suka, Daddy sekarang pergi beli satu untuk awak. Cici, Daddy tolong cari baju persembahan. Rupanya susah sangat. Jom saya bawa awak makan aiskrim, lepas tu cari lagi, okey? Saya tak nak sertai persembahan bakat. Budak bodoh, Daddy pasti tolong cari baju yang awak suka. Persembahan di atas pentan awak, tak perlu risau. Puan Diu, saya dah tengok dokumen yang awak hantar. Kes ni memang ada unsur pelanggaran hak cipta. Nak tuntut bukan tak boleh. Maaf Puan Diu, tunggu sekejap. Hello Marcus. NG ya. Saya cari lama pun tak jumpa baju persembahan bakat. Cici sangat kecewa, kata tak nak persembahkan. Awak boleh tolong tak? Baiklah, saya tanya setiausaha mana ada jual. Nanti saya hubungi balik, bye. Hello Puan Diu, maaf. Saya tiba-tiba ada hal penting nak keluar. Awak datang pejabat guaman saya esok. Saya bantu kaji dengan terperinci. Emily. Saya lupa dia cuti. Ayo teruklah, macam mana ni? Connie. Hello Connie. NG. Ya, tak mengganggu, boleh cakap sikit tak? Tak mengganggu, penerbangan ni ada hal berhenti di Taiwan. Apa hal? Oh ya ke, Cici esok persembahan bakat. Dia tiba-tiba nak tukar baju persembahan. Awak tahu tak mana boleh beli? Macam tu saya pun tak tahu pukul berapa boleh balik. Awak cuba tengok kedai ni ada tak? Cici tengok. NG, kakak pilih baju untuk awak, pasti sesuai tarian Afrika. Awak suka tak? Kalau tak suka, tengok dulu. Mungkin awak suka. Tapi sekarang ni tak suka. Semuanya dah tak sama. Jadi awak suka gaya mana? Saya tak suka awak dulu. Daddy dan Mami akan datang tengok persembahan saya di sekolah. Tapi sebab awak semua dah tak sama, saya tak suka awak ganti Mami saya. Maaf. Tak apa. Saya ni cuai betul. Saya tak perasan dia tak nak pergi persembahan bakat. Sebab saya dan Connie dah bercerai. Budak zaman sekarang ni mungkin lebih sensitif. Saya pergi tengok dia dulu. Awak pegang dulu, terima kasih. Cici, kita boleh bincang tak? Saya tak ada apa nak cakap dengan awak. Cici. Saya tahu awak tak gembira sebab Daddy dan Mami dah berpisah. Dan tak suka saya masuk dalam hidup awak. Tapi awak jangan risau. Apapun yang berlaku, Daddy tetap sayang awak. Saya pun tak nak ganti Mami awak. Mami awak tetap sayang awak, tak ada siapa boleh pisahkan awak. Apa dah jadi Cici? Darah ada darah. Cici, awak kecederaan ke, biar saya tengok. Buka pintu. Cici, kalau awak tak buka pintu, saya panjat masuk. Cici. Cici, apa dah jadi? Saya takut. Budak tak perlu takut. Ini perkara biasa yang setiap perempuan akan lalui. Sangat normal. Saya ajar awak cara nak uruskan, okey? Hei Cici, awak okey tak? Saya okey dah. Cici, awak nampak pucat, tak sihat ke? Daddy bawa awak jumpa doktor. Tak perlu saya nak balik rumah. Oh, Dia dah datang bulan. Kita hantar Cici balik rumah rehat dulu. oh ya, baik. Daddy beli baju-baju ni, awak pilihlah perlahan-lahan di rumah, okey tak? Jalan. Hai Connie. Saya memandu ke pusat bandar sekarang. Nak tanya awak sudah beli baju untuk Cici belum? Kalau belum beli saya akan pergi Kalau beli. sudah beli, terima kasih Ahya. Barusan Cici haid pertama kali.
Jadi bagaimana dengan dia? Tidak apa-apa tapi dia rasa sedikit tidak selesa. Sekarang Markus hantar dia pulang. Terima kasih awak, saya juga nak pergi rumah Joe sekarang. Okey, bye-bye. Mami Cici, awak balik le. Saya sangat rindu awak. Mami tahu awak tak selesa hari ini. Mami buatkan awak secawan coklat panas. Minum yang panas-panas supaya lebih baik. Pada masa macam ni rasa tak selesa adalah normal. Jadi awak kena minum lebih banyak yang panas. Kalau rasa sangat tak selesa awak kena beritahu Mami. Saya akan bawa awak pergi doktor. Kalau ada Mami di sini saya tak takut. Tak selesa macam tadi pun dah berkurangan. Tadi saya sangat-sangat takut. Tak tahu nak buat apa. Tak berani nak cakap dengan Daddy. Nasib baik ada Makcik Angie tolong saya. Awak dah ucap terima kasih pada makcik tu tak? Dia yang ambil Daddy saya. Kenapa saya nak ucap terima kasih kat dia? Anak dewasa punya hal. Kanak-kanak jangan banyak urusan. Saya bukan kanak-kanak. Saya tahu apa yang berlaku. Dia dan Daddy menyakit hati Mami. Mami baru tinggalkan rumah. Cici, sebab awak fikir macam tu. Jadi, awak cerita hal makcik tu dekat nenek beberapa hari lepas. Bukan? Shui dah beritahu saya semua. Saya cuma nak tolong Mami marah-marah dia. Tapi apa pun yang kita cakap, cerita buruk orang lain itu satu kelakuan yang sangat tidak baik apa yang awak buat ni. Mami sangat kecoh. Maafkan Mami. Kalau buat salah kena hadap. Kalau minta maaf dengan orang kena ucap pada orang. Adakah ini cara Mami ajar kamu biasanya Cici jadi anak baik. Mami tahu juga tentang perceraian Mami dan Daddy. Yang membuat kamu dan adikmu merasa sedih. Tapi kamu sudah besar sekarang. Kamu dengar kata Mami ini sudah menjadi fakta. Kamu harus belajar untuk menyesuaikan diri perlahan-lahan. Apakah kamu juga harus menerima Aunty Angie? Kalau aku terima dia, bukankah itu berarti aku mengkhianati Mami? Kamu tak boleh berkata begitu. Jika Aunty Angie baik kepada kamu dan Wewe, maka dia sama seperti aunty dan uncle yang lain. Jadi apakah kamu harus bersikap sopan kepada mereka? Dan menghormati mereka? Jika kamu bersikap sopan kepada dia itu tidak berarti pengkhianatan. Mami, aku faham sekarang. Mami. Aku akan minta maaf kepada Aunty Angie dan ucapkan terima kasih kepadanya. Anak baik. Aduh, kamu ni ayahnya. Ceroboh dan lalai. Cuma tahu tanya anak gadis mana yang sakit. Macam mana dia nak jawab kamu? Betul juga nasib adik Angie, kalau tidak aku tak tahu nak buat apa. Aku ingat waktu aku kecil dulu ikut Daddy tak tahu apa-apa. Setiap kali ada masalah terus tanya makcik. Betulkah Mami, ni Cici macam mana? Tiada apa-apa, hanya perut yang agak sakit. Kita ambilkan botol air panas untuknya. Baiklah, terima kasih kerana duduk. Oleh kerana Cici tiada apa-apa kita pergi dulu ya. Boleh cakap 2 patah kata? Boleh. Aku baru saja berbincang dengan Cici. Dia juga tahu apa yang salah. Aku suruh dia minta maaf padamu. Jangan marah dia, sebenarnya aku juga ada tanggungjawab. Aku adalah Mami dia. Mendidik anak adalah tanggungjawab aku. Tapi di sisi lain, untuk menerima hubungan seperti ini secara tiba-tiba, dia memerlukan masa. Betul, kami akan beri dia masa. Anak kecil memang perlu dididik. Tapi kita sebagai orang dewasa juga harus fikirkan bagaimana kita boleh membantu mereka rasa lebih baik. Kamu boleh tenang, jika ada permintaan apapun, aku akan cuba bantu sepenuhnya. Oh, sorry. Saya nak angkat telefon. Hello. Connie. Terima kasih kerana beri peluang saya berinteraksi dengan budak-budak. Budak-budak ni sebenarnya tak susah nak bergaul. Kalau kita ikhlas dia pasti boleh rasa.